Assalamualaikum, welcome back to my channel Mimi Razak Channel. So hari ni 8 hari bulan 3 2026. My second vlog untuk iftar. First vlog masa tu tengah practical, and this one is second vlog untuk iftar. And kali ni Mimi akan bersama dengan Jangzi, tempat kerja Mimi, untuk kita orang iftar together. Okay, kat mana? Agak jauh sikit sebab daripada rumah Mimi nak ke sana dalam 1 hour macam tu. So kena datang before 6.30. So stay tuned. So hi guys, alhamdulillah dah selamat sampai dekat destinasi berbuka puasa saya. Agak sesat ya sebab saya tak pernah lalu jalan tu. And dia bawa saya ke kampung-kampung mana tak, and then tiba-tiba tembus dekat area buka puasa ni, kawasan perumahan. Agak nampak macam bandar lah juga, tapi dia punya kedai-kedai dia pun tak semua benda ada. Dia just ada 7-Eleven. Macam nak cari sikit rezeki ke Beki Cortege ke, semua tak ada. Yes. Ya, tahu-tahu sampai. Ya, agak sesat tadi macam terbabas sempang lah, kena patah balik lah, masuk taman rumah orang lah. So penduduk-penduduk di tempat tu pun rasa macam kampung aku jadi tempat the man. Maksudnya jadi tempat the man kereta besar-besar lalu. Kereta besar-besar? Kereta lah, kenderaan lalu. Saya agak lupa dialog sebab diorang punya staff tempat iftar ni tengok saya awal sangat ke? Memang awal pun sebab dia kata paling awal 6.30. Tapi saya dah sampai lebih kurang dah pukul 6. And diorang baru nak buat air, diorang baru nak prepare makanan-makanan untuk berbuka. So stay tune. Siapa kau yang bersama saya, korang kena tengok sampai habis. Bye. A few moments later. So hi guys, sekarang jam menunjukkan 6.31. Pintu masih belum dibuka, and saya masih menunggu lagi 2 orang. Sebab 1, 2, 3, 4 orang dah sampai, termasuk saya dah 5. And lagi 2 orang. Okay, so total ada 7 orang kan. So siapa kat mereka, just stay tuned. Bye. Hai, dah sampai. Lagi 2 orang je belum sampai. Kahwin ke? Kahwin. Kita sekarang dekat Sini lepas. Sini. So makanan kat luar. Tada. Lupa je makan. Cepat Syah. Ada apa Syah? Sini ada buah. Ya. Saya suka buah. Kita ambil buah dulu. Ya, buah dah ambil. So kita sebenarnya makanan ni banyak gila. Nasi biryani ada, nasi putih ada ulam, ada roti john, ada kambing bakar, ada sate, buah-buah, dessert semua ada, cukup. Koktel ada, laksa ada, mi kari, mi berkuah ada, aiskrim ada, air balang ada. Banyak lagi. Mau order? Order apa? Tak ada order. So guys, saya ambil nasi biryani. Ada lauk-lauk dia. I know. Boleh sangka ini. Banyak. Kat luar mi kari ada, roti john semua ada. Tanya Aisyah. Aisyah. Ramai tetamu kau. Kenal tak semua? Tak kenal. Peserta paling lambat. Apa ni? Apa ni Malaya? Saya pastikan perbuatan yang keji dan beragama, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lainnya.
Selamat datang ke Disha Hall. Okay, so kalau korang nak booking untuk buka puasa masih sempat lagi ya. Masaknya semua dah habis. Oh, dah habis? Semua dah habis dah? Tak, tangan tu banyak. Masak dia. Sekarang kita berada di Angsana. Wow. Sekarang kita nak main mercon. Masih tak pakai duit. Aku tak tahu dia nak apa. Hey guys, so sekarang kita berada di Angsana, okay guys. Kat sini tempat mercon. Kat sana nanti kita nak bakar mercon. Sekarang ni kita tengok abang tu bakar mercon orang lain dulu. Tuh. Tengok tu sana. Siti pakai duit guys. Malam ni kita bakar duit Siti guys. Kita bakar duit Siti Kita guys. bakar duit Siti. Okay guys, dia nak bakar Emotional, damn it. Okay. Hai guys, sekarang pukul 12 lebih. Saya dah selamat sampai di rumah. So itu saja untuk vlog iftar. Agak bercelaru sikit tapi tak apa. Sebab kita orang banyak macam nak mengejar masa dengan jalan sesaknya lagi. So far makanan dia memang sangat best, sangat banyak pilihan. And yeah, memang best berbaloi dengan harga RM50. Korang boleh makan dengan banyak itu. Ada nasi biryani, nasi putih, nasi berulam, ada laksa Johor, laksa Penang, ada roti john, ada kambing, ada sate, semua ada korang. And then after that kita orang macam decide nak main bunga api sebab Siti nak bakar duit. Jadi ya, kita orang main bunga api. Tak main bunga api, sebenarnya tengok mercon. View lah, orang kata nak view kan dekat Angsana. So itu je lah. Okay. Alhamdulillah, iftar kali ni tidak curry. Terima kasih kepada yang memberi cuti. Walaupun esok saya sepatutnya cuti, tapi tak apa. Aku ingat sampai bila-bila ya. Okay, thank you. I love my outfit today. Terima kasih kepada diri sendiri sebab beli. Thank you. Bye. Don't forget to subscribe, like and share the channel Mimi Raza Channel. Bye. Wait, what happened? Jangan muntah ni. Aku kata bijak kaki kau duk. Itu kan kaki apa? Kaki kan keras. Betul ke? Tak mati. Kan berlari kita kan? Bluetooth dulu dekat handphone siapa-siapa. Nak pakai handphone siapa ni? Handphone kau lah. Handphone paling mahal ni. Tu. Handphone paling mahal tu. Tak otak kau pula tu. Lepas tu lagi separuh dah tak banyak. Kita berladu rumah. Lepas tu pegang je ni. Dia perempuan ni. Suka hati akulah vlog aku.
Belum. Jangan dikorek. Nampak pula. Janganlah. Jom. Takutlah. Terang. Sungkut ni.